Tak lah, aku tak tahulah budak kecil mana. Budak kecil kena pukul kan. Aku enggak tahu kan. Lantas aku sampai sini mau cari pekerjaan gitu kan. Ni aku jalan-jalan dari sini waktu udah hangat gitu kan. Rasa mau perang gitu kan. Lain macam dia punya training kan. Aku rasa ni training mau buka itu tayar apa? Saiz 235 ke apa kan. Jalan-jalan. Alah, aku fikir itu budak kecil tu boleh buka lah ni tayar punya saiz kan. Dia lagi kuat kan. Kita ni mana ada lesen mau buka-buka tayar kan. Driving lesen itu bas pun enggak ada kan. Ni lagi besar kan. Itu budak kecil lagi power kan. Ini tayar. Ini tayar. Ini aku pun malas mau fikir lah kan. Aku fikir itu budak kecil lagi power kot. Itu tayar bas pun dia boleh buka kot kan. Aku rasa dia baru 9 tahun ke 8 tahun ke gitu kan dia boleh buka lah.